Rakal ke? Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Azali Beli Dek. So video kali ni kita orang nak surprise Ruhu. Sempena birthday dia. Sorry lah, Akram setengah sesama nampak merah tak hidung. Akram dah plan dengan Akmal, sekalian dengan Zana, Kak Imah, Hafiz sekali. So kita orang nak pergi kedai makan. So kita cakap lah kat Ruhu, kita orang just belanja makan je. Mungkin takutlah dia Ruhu ni boleh jenis cepat tangkap lah. Kalau dia kata mana kek, padahal kita orang dah ada beli kek kat dia. Tapi surprise kek ni kita buat kemudian dekat rumah. Tak tahulah, kita nak prank dulu macam mana ke. Tapi kat kedai makan tu kita orang nak cuba palau dia. So korang tengoklah video ni ya. Tanpa membuang masa, let's go. Hari ni birthday Ruhu. Kita nak gapo ke Ruhu. By the way, spek api dah baru dah kuning-kuning macam otak dia. Cuba Kita buat happy birthday. Lepas tu and kita buat happy Deepavali. mana tu happy birthday Deepavali? Macam tu. Kita ada ustazah. Kita ada ustaz. Kita ada ustaz. Oh, perut dia. Tu nak biasalah. Ya. Wah, dia tak larang. Macam Saki je, dah tahu dah. Dia tahu dah ada ke dalam hati. Kita kalau keluar mesti kena buat ponteng Dah mau pergi ni. Tak nak pergi. Kejap ya, Ruhu nak pergi ni kan Ruhu pergi tandas. Ikut Ruhu pergi tandas. Oh, agak akan nama kapal. Itulah, mungkin nama kedua item ni. Oh, wow. Ada kerah. Ada kerah. Kau cuba tiaw. Tengok set single shell out. Shell out apa dia? Betul. Ada shell out lah. Panas. Boleh ke? Okay guys, so kita tunggu Akmal, Kak Imah ya, sebab dia orang terlajak tadi. Dekat sini sebenarnya tunjuk Ruhu. Ni birthday boy. Hari ni kita pernah kita orang balik kamu makan. So hari ni kita orang balik. Alah, tak order lagi. Okay, kalau Ruhu nak tambah. Yang selebihnya aku mau balik. Ya, apa? Zanan apa tadi Pulau Mangga udah. Udah tak ada dah ni. Ruhu ada bahan apa-apa? Ada kok. Kita tengok takau tak habis ni. So ini je lah kita orang mampu. Sebab last minute orang busy. So kita orang pun Kek mana? Kita orang pun dia lah mula nak bagi kek tapi tak sempat. So ada kata kita belanja lah. So lagi satu pun tak sempat nak pergi rumah. Lagi satu birthday. So Aida tengok nanti. So ini kita maaf. So Aida kita maaf. So kita bagi. Bandung. Saya cakap. Golok. Oh, golok. Tak terus.
makan ni je kau. Ya. Ya. Hei. Kau makan ni je. Tak suka. Ni ada ikan. Bro, sebenarnya kan Apa lagi sebenarnya? Sebenarnya kan tadi kita buat palau ruhu. Balam setutu. Aku. Boleh tak ada ya tutup kau apa je tak layan. Dia tak ada. Sedap dah. Tak faham. Kau tu peprai untuk palau kamu. Oh, kau dah tahu lah. Tengok reaction kamu. Oh. Tapi jadi juga. Tak macam okey lah sikit. Dah yang habis tak ada mah duduk layan. Mat tidak. Coba. Ada betul lah. Besar banyak. Apa? Boleh? Okey, tanya balik. Apa? Okey guys, sekarang ni kita cuba untuk palau Akram. Apa-apa Akram cakap kita nak buat. Saya tanya. Sekarang kita makan mana ni? Kita makan mana ni? Aduh, aku dah kena pala. Tengok. Perang lah. Kena try pala. Bah. Bawa kek. Cepat pak. Happy birthday to you. Yuk. Yeah. Masak dia. Nanya ya untuk angkat dulu apa birthday. Tanya. Jangan kapan nak nyanyi cepat. Happy birthday to you. Happy birthday. Nana. Kamera. Zoom sini. Okay. Cik ni nak duit. Kenapa? Nah, tengok angka ruku nah. Peace. Lambat peace. Nana malu. Janganlah. Nak Malu cakap kan? dah, tolong jangan Malu. makan. Buat macam mini love. Mini love. Tengok dah buat mini love. Oh, dia buat mini love. Okey, bagi ucapan kata-kata untuk Ruhu sempena birthday dia. Untuk Ruhu, saya ucapkan selamat hari lahir yang kesekian-sekian. Semoga Ruhu dirahmati Allah dan semoga berjaya dalam kehidupan. Happy birthday Ruha, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Selamat hari lahir Ruhu, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, semoga diberi kesihatan, semoga Ruhu capai apa yang Ruhu inginkan. Apa momen yang tak boleh lupa dengan Ruhu? Momen dengan Ruhu ni banyak sebenarnya. Tapi dengan Ruhu ni dia seorang yang baik lah. Bila kita dalam kesusahan tu, kita nak minta apa-apa, dia ada untuk menolong. Faham? Momen duduk sekali dekat Bangi, memang momen tu paling terluar. Sebab kadang tengok Gusti sekali, kadang pergi tengok wayang kat Gusti kan. Momen yang Akram tak boleh lupa dengan Ruhu, waktu kita orang Akram bersama dengan Ruhu je kat rumah sewa dulu-dulu. Waktu tu Akram ada kahwin, kita orang selalu together, selalu pergi lepak sama-sama, selalu buat ni buat tu sama-sama. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia adalah dia macam tak berkira lah, tak mudah berkira. Kebaikan Ruhu, dia tak ada kebaikan. Oh. Kebaikan dia adalah suka belanja orang, suka belanja. So kebaikan Ruhu, apa-apa yang kita minta tolong dia, dia tak pernah tolak apa. Dia selalu ada waktu kita nak kita tolong. Itulah kata-kata terakhir. Ruhu cepat cari jodoh. Sebab kita orang dah lama tak makan nasi minyak. Semoga jadi orang yang tersayang. Semoga sehat selalu.
Semoga cepat kahwin. Semoga dapat isteri yang soleha. Semoga kita semua sekali sama-sama. Dek. Semoga kita semua sekali dapat tengok Kusti bersama-sama. Nanti kita buka bisnes sama ya. Nak minta last question. Apa? Peluk. Peluk, okey, jom. Api bagi dek kau ya. Cepat, Mak. Nampak kamu dah baik. Pak, tak ada birthday aku. Tak ada birthday. Pak. Jadilah Ruhu. Supaya Ruhu jadi Ruhu. Selamat Hari Raya Ruhul. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh keberkatan. Semoga temui jodohnya cepat-cepat sikit lah. Supaya tak single forever. Happy birthday to me. Silap. Betul lah tu. Betul, dia buat betul lah. Dia buat betul. Happy birthday to Ruhu. Happy birthday. Tengok kali ni masuk semua. Saya rasa Akmal. Akram. Rasa siapa kau menang? Api. Ali mustahil. Boleh api ni. Juara. Cakap juara. Ya. Kalah. Macam mana menyesal bila Afiq nombor 3? Saya kalau puji Afiq kalah. Kalau tak puji dia menang.
Rakal ke? Dah tahu dah. Wow, thank you. Dah tahu dah. Batu dapat dia dibuka dah Siti tadi. Kipas. Tiba-tiba mandi kamu. Salah sengaja. Hah? Hati-hati. Kalau you tak tobek lagi, kita nak cancel tadi. Tak tahu dah. Tak, tengah mandi kan. Tiba-tiba kenapa rasa senyap Pasal tutup. Dia buka dia ada sikit. Dia rasa ada. Oh, kawan dekat situ lah. Aku lagi buka saja. Masa saya tukar dah pilih tu. Thank you. Banyak kira. Wow, nice. Colourful. Happy birthday bro. Dapat juga. Berubah agak mula datang. Dah tahu dah. Dia orang buat santai sebab Nana dah buat video tadi. Dia memang Tu memang konten. So, berapa lama nak pegang? Letak kita ni. Berapa lama yang kamu tunggu kat dalam? Bro. Happy anniversary. Macam ni Tunjuk. Ni, apa tu kat sini? tengah-tengah. Itu kecil. Besi tu. Pandai. Yes. Bro, macam tu. Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan mendung. Ku bahagia dalam hidup ini.